Hello. Yeah, that's me, Azrul RP Channel. So hari ni, malam ni, aku tak dapat tidur and aku tengah lapar. So aku nak makan. Satu, dua, ni sedap. Aku pun tak tahulah aku boleh buat ke tak benda ni. Sebab aku dah lama gila tak masak sendiri. So, yeah, let's go. Okay. So, kita bawa mi ni masak. Let's go. Kita masak mi ni. So, untuk kita ambil pinggan dulu. Pinggan. Masuk je. Sudu jangan lupa guys. Sudu. Tak tahu lah boleh nampak muka saya ke tak tu. Tengok. Apa-apa ni lah. Maybe you can look my face. Maybe tak tahulah boleh nampak ke tak. I very hungry right now, so aku kena masak dulu. So ni kuali dia. This kuali. Aku nak panaskan dia dulu. So maybe aku akan ada rakam dekat bahagian sini. So maybe boleh nampak sikit muka aku lah. Tak tahu boleh nampak ke tak. Tengoklah macam ni. Okay. So sekarang aku kena pasang api dulu. Misalnya macam bahaya sikit lah. Kena jauh sikit. Macam ni. Ni. Dia kena jauh sikit sebab ni api. Bahaya. Okay, bismillah. Macam ni barunya. Jangan kuat sangat. So biasanya, okay, aku akan buka dulu mi ni. Aku akan buka dulu. Ambil gunting. Basically aku dah lama gila tak buat konten masak. So sambil ni aku sambil cakap-cakap sikit lah. Sebalik aku tak buat live kat TikTok, aku buat live kat YouTube, aku buat konten yang kat YouTube. Sambil-sambil tu lah, sebab aku pun dah lama gila tak ada idea nak buat konten apa dah. Hilang idea dah. So ni bahan dia. Bahan dia guys. Ada je lebih ni. So aku pergi buang dulu. So minyak kedua aku potong lagi. Sorry kalau kamera ni tak banyak gerak, dan aku memang macam tak dekat punya scene. So aku malas nak edit. So aku lebih rakam lama sikit supaya adalah sikit kan. Cepat. Ini bincang lagi. Simple je buat ni. Ni aku tak ada campur dengan telur Aku tak ada campur dengan telur. So ni sudu. Aku cos sikit lah video. Ni kalau ada satu mi ni kan, kalau macam dah tenggelam sikit, macam dah rendam rebus kan, ni aku bagi tunjuk korang ni video baru. Ni kalau ni nampak ni, nampak? Kalau dia dah macam mana dah masak sikit kan, ni akunya akan terbalikkan macam kau masak barbecue. So maybe aku akan tunggu. Bahaya siap. Dah dekat benda tu. Aku lupa lah siap. Sekejap, aku nak keluarkan something jap. Bahaya siap.
Sudah terbakar. Oh, mak kau. Sorry. I not focus. Sudah. Masa dia punya api tak ada on ni? On. Okay, api dia jangan besar sangat tau. Saya kalau rakam lama sikit. Sorry lah. Ada nak atur something dia punya. Ada ni. Okay. Ni yang aku masukkan guys. Yang aku bagi korang tengok. Jom. Ni nampak. Nampak tak dia punya ni? Nampak. Dia dah mula rendam sikit. So bila dah rendam, aku biasanya akan macam terbalikkan dia punya ni supaya dia tak sepati lah. Aku nak terbalikkan ni sekejap. Sabar Aku struggle lah nak buat. Sebab aku ternampak muka aku. So kalau masak pun kena tunggu 5 minit. Dia 5 minit pun tak tahulah. Dia kena betul-betul masak. Mi dia kena betul-betul rendam habis. Supaya je lah. Senang nak kacau. So ni mandangkan ni tengah panas. So aku tunggu dulu. Kalau dah masak, aku akan ni lah. Okay. Kita tunggu kejap. Nanti saya record balik. Okay. So kau boleh nampak nampak tak? Dia punya media. Dah rendam dah guys. Dah cukup rendam dah ni. Sekejap. Aku nak kacau sikit. Pada dia yang ada yang belum ni terpisah. Ada rendam tu pun. Lepas tu aku nak tapis. Aku dah lama gila tak buat Maggi sendiri. Bukan Maggi. Mi. Sorry. Ni kalau korang terdengar aku macam lain sikit cara cakap. Aku pakai masker guys sebenarnya. Aku pakai masker. So mungkin korang nampak macam ada bunyi beza sikit lah. Kalau macam tak dengar sangat suara tu, sorry lah. Saya tak dapat cakap. Besar sangat. Masih pakai mask. Takut ternampak muka. Okay. So kita nampak dulu dia. Dah siap rebus. Dah rendam dah rebus. So kita tutup tapi dia jap. Nak tunjuk sikit. So the next thing aku nak ni lah. Nak tapis. Idea. Aku nak masuk jap. Sorry guys. So ni. Nampak. Ni tu tapis. So aku angkat ni dia. Sekejap. Aku kena sekejap. Macam ni. Okay lah guys. Boleh nampak sikit kan skill kita. Bismillah. Boleh lah, not bad dia punya media. Nampak tak? Aku nak. Ini aku lupa nak letak guys. Dulu. Pandai betul aku ni. Sekejap aku nak letak di buja dulu. Okay. So sebelum ni. So ni aku nak kacau sikit. Masuk sikit air. Masuk sikit lah supaya dia tak panas sangat. Gitu. Okay, so kita dah siap rebus. Dan kita letak perincah dia pula. So aku nak ada sikit kamera je. Nampak tak? Yang mana putih aku? Oh ni, bawah ni. Pasang kat bawah guys. Nampak tak?
Ni sebenarnya family aku dah tidur sebenarnya. Ni aku ekor seorang-seorang ni. So tak heran lah. Bapak aku tahu je yang aku rakam. So memang dia dah tahu. Dia takkan marah pun. Ni aku nak potong ni. So ni aku nak potong sikit. Kita letak. Oh mak kau. Dia kena letak habis-habis guys. Tak boleh sikit tinggal-tinggal. Kalau skill saya noob sangat, sorry lah. Saya ni bukan pandai sangat. Kalau tak pincah semua ni tak pandai sangat. Sorry lah. Okay guys, so maybe saya akan nanti saya tengok lagi ya. Sekejap. Okay guys, sorry. Makan tadi. Saya tekat something tadi. Sorry. So yang ni kita sambung. Bagi aku tak susah sangat lah masak ni kan. Tak susah pun. Even orang bujang pun kan boleh dia masak ni. Simple je. Penyelamat waktu malam. Tak ada nasi, makan ni. Gitu. Tak. Nampak aku letak ni. Kalau tak nampak sangat sorry jangan maki saya. Ni kau nampak sini. Gitu. Kalau saya macam tak dapat sangat ambil semua tu sorry lah. Saya bukan ni pandai sangat. So, yang pincah ni letak dia punya sos. So kita letak ni apa nama ni? Apa nama ni? Bisa kemudian jap. Ni bawang goreng. Bawang goreng guys. Aku kena buka luar sikit. Gitu. Aku saja je tanam kat kipas supaya dia tak terbang. Gitu. Okey. Balik. Sorry kalau video dia agak panjang. Saja je rekod ni. Sebab saya pun tengah boring. Tak tahu nak buat konten apa. Kalau konten panjang ni tak tahu. Gitu. Tak lagi. Bagaimana ini saya masak double. So memang banyak dia punya ni. Sos dia. Pecah dia. Tu bau dia pun dah sedap kan. Siapa cakap. So dia punya kuah dia dah letak. Dia kuah dia. Pecah dia. So kita masukkan ni dia. Tak payah takut. Bismillah. Nampak dia bunyi mi dia bunyi. Allah. Sekejap saya nak kacau je punya. Okay. So kita dah ni. Sorry kita ni. Kita basuh tangan tadi. Sorry. Kita kacau. Sorry kalau sikit saya kacau ni noob sikit. Sorry. Lama tak masak sendiri guys. So memang agak noob sikit. Tapi tak apa. Makan suka-suka. Ini for fun je saya buat konten macam ni. Masak-masak. Saya bukan selalu sangat buat konten masak-masak. Masak Maggi pandai lah. Masak Maggi dia pandai. Kacau dia agak lama sikit. So bagi saya masa untuk kacau. Saya dah lama tak buat konten bercakap. Kalau saya banyak cakap pun kat live je. Kalau kat video jarang sikit. Kadang saya diam-diam je rekod. Tak bercakap sangat. Nanti orang tengok saya pelik nanti. Tapi ni saya kat rumah. So saya boleh cakap lah. Bila-bila masa saya nak. Asalkan family saya dah tidur. Ni Nampak tak? Dah start kacau dah. Nampak? Ni dah siap. Dia ada kena ni, ada kacau-kacau sikit macam tu. Kacau-kacau sikit. So pada yang dah tengok saya daripada saya masak tadi, thank you daripada awal sampai akhir. Nampak? Ada buat dia bunyi. Nampak tak? Tu dah siap ni. Baru dah siap. Allah. Sedap banget. Okay, so mi dah siap. Pam.
So aku nak angkat dulu mi ni. So boleh nampak mi dia. Nampak dah. Boleh lah masak sendiri kan. Ni saya pakai ni. Saya bawa ke ruang tamu jap. Ruang tamu. Jam-jam ruang tamu. Okay, kita letak ruang tamu jap. So, saya letak. Okay, nampak. Gitu. Sedap kan? Nampak kan? Walaupun saya tak berapa pandai masak mi, tapi boleh lah. Okay, I think that's all for today. Konten saya masak random. So, thank you for watching. Jangan lupa like, jangan lupa share kat kawan-kawan, okay? So, I think that's all for now. Bye-bye. Walaupun saya tengah malam. Okay. Bye-bye. See you.